Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The countdown has begun. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dalam setiap langkah yang sunyi, tersembunyi 1000 pengorbanan yang tidak pernah diminta untuk dikenang. Dari seorang pelajar biasa, beliau bangkit menjadi insan luar biasa, mendidik, membimbing dan memimpin dengan penuh keikhlasan. Bermula pada 6 Disember 1990 di Bumi Mukah, Sarawak, langkah pertama diatur dengan tekad membawa bersama harapan dan impian anak bangsa. Tahun demi tahun berlalu, dari seorang guru akademik kepada pemimpin yang disegani, dari bilik darjah ke tampuk kepimpinan. Setiap sekolah yang beliau jejaki terselit sentuhan kasih, terpahat nilai dan tersemat inspirasi. Kecemerlangan yang diraih bukan sekadar penghargaan di atas kertas, anugerah perkhidmatan cemerlang, penghormatan demi penghormatan, semuanya menjadi saksi kepada sebuah perjalanan yang penuh dedikasi. Sebagai guru besar, beliau bukan sekadar mentadbir, tetapi membina jiwa, menyemai harapan dan mengangkat masa depan. Atas semangat cintakan ilmu, adalah insan-insan yang berjaya dibentuk dan kenangan yang kekal terpahat dalam hati setiap warga sekolah. Okey, saya menjemput Encik Sanusi bin Hamid. Okey, guru besar di SK Tanah Kebun kita tempatkan sebagai guru besar di SK Sri Krian. Kita bagi dia keluar tengah bandar. Okey. Sebuah perjalanan yang panjang melabuhkan tirainya di Sekolah Kebangsaan Sri Krian. Bukan pengakhiran, tetapi permulaan kepada sebuah fasa kehidupan yang baharu. Pagi yang tidak lagi dikejar waktu, hari-hari yang diisi dengan gelak tawa keluarga. Dan setiap detik yang kini menjadi milik sepenuhnya untuk insan-insan yang paling disayangi. Di sisi seorang isteri yang setia, yang sentiasa berdiri teguh di belakang setiap perjuangan, dalam diam menguatkan langkah, dalam sabar mendoakan kejayaan. Kerana akhirnya, sebesar manapun jasa kepada dunia, kebahagiaan yang paling hakiki adalah bersama mereka yang sentiasa setia di sisi.